Okey, jom masak ayam masak merah. Okey. Ini hasil yang kita masak. First step kita kena goreng ayam dulu. Ayam ni tak semestinya kena masak betul, dia boleh baru masak 2/3 masak pun dah sesuai. Okay, ini minyak panas, minyak goreng ayam tadi. Masukkan serai, masukkan bahan kisar, lepas tu masukkan cili giling. Okay, ini proses pecah minyak ni memang kena sabar sikit ya tuan-tuan. Okay, lepas tu kita masukkan air, tips dia tutup periuk tu. Okay, lepas tu kita masukkan sos tiram, masukkan paste tomato, lepas tu kita masukkan ayam yang telah goreng tadi. Okay, kita kacau. Di dalam proses ni memang akan kering sikit kuah tu ya. Masukkan asam jawa, masukkan garam dan ajinomoto. Lepas tu masukkan bawang holland, tambah air sikit sebab dah kering kan. Lepas tu hiaskan dengan daun sop.